Okay. First simpan, lepas tu gandakan duit. Jadi sebenarnya tuan-puan, dia ada 3 jalan lah kalau tuan-puan nak capai 1 juta. Jalan yang pertama ialah tuan-puan jalan 30 tahun. Jalan yang kedua ialah 10 hingga 15 tahun. Jalan yang ketiga ni fast track, 3 hingga 5 tahun. Okay. 3 ke 10, 30 tahun, tuan-puan makan gaji lah. Makan gaji. Lepas tu tuan-puan belajar ilmu, kena ada ilmu saving yang tegar, dan akhir sekali tuan-puan campur dengan EPF dan pencen tuan-puan. Tuan-puan boleh ada 1 juta. Pencen ni ada gratuity apa semua. Okay, tapi tuan-puan, walaupun pakai gaji, tuan-puan kena belajar saving. Tuan-puan, berapa banyak saving yang kita kena buat? Minimum 10%. Tapi kalau tuan-puan nak capai 1 juta yang pertama ni cepat, tuan-puan kena sentiasa naikkan saving. Sentiasa. Target sampai satu hari nanti 50% daripada gaji untuk saving saja. Waktu terbaik untuk tuan-puan naikkan saving, waktu tuan-puan dapat kenaikan gaji. Siapa kerja kerajaan angkat tangan? Okey. Jadi siapa kerja kerajaan dapat kenaikan gaji kan hari tu? Kenaikan gaji tu tambah saving ke buat loan baru? Sampai mak simpan mah okey. Nanti ada lagi kan? Kenaikan lagi kan? Tambah lagi tuan-puan. Jangan tambah komitmen hutang. Tambah tabungan dulu. Bila tuan-puan kaya, tuan-puan macam saya, tuan-puan boleh beli tak payah tengok harga pun. Nak beli sesuatu, nak makan sesuatu tak payah tengok harga. Tapi bukanlah saya dulu macam tu. Dulu semua nak minum air teh tarik ke air kosong. Saya pilih air kosong sebab saya dapat jimat RM1 lebih. Kalau sehari saya dapat jimat RM2, 10 hari RM20, 30 hari RM60, tambah lagi saving. Sebab tu tuan-puan, hari ni saya banyak minum air kosong. Tapi asal dulu minum air kosong sebab tak ada duit. Hari ni nak jaga kesihatan. Okey. Jadi macam itulah saya sampai bila tuan-puan, bila kita dah start saving, sampai gitu pun kita kan kira tau.